Sebenarnya kita nak menahan orang bertiga ni, kawan rombongan Bang Haji ni akan bermalam lah, agak semalam di kampung kita. Tapi mereka cakap rombongan Bang Haji ni cakap mereka dah tak tahan lagi nak merasakan vibes kampung dulu-dulu yang sesungguhnya. Dan hari pun semakin petang, kita tak lengah terus memuat barang-barang ni ke dalam bot tu untuk dibawa ke sana kawan, ke Pelanduk. Awak tak berjumpa ya anda. Kena awak. Sukses selalu. Amin. Jangan terus. Macam nak jauh je. Okey, Bang Haji dah turun nampaknya tu, diikuti oleh Bang Jurni ya kan, dan juga yang lain menyusul nampaknya tu ya kan. Itu Bang Hadi. Harap berhati-hati menuruni anak tangga ni kawan. Pegang yang kuat ya. Okey kawan. Jumpa Isnin nanti ya. InsyaAllah. Kau tak pakai duit tu kawan. Memang best. Ya. Kepada followers Iqbal, sila datang sini. Yang follow Iqbal kena datang sini. Kembali ke tahun 70-an. Saya sudah follow dan subscribe kawan. Okey. Saya buat konten saya. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey kawan, nampaknya yang nak berangkat ke Pelanduk sudah pun masuk semua ke dalam bot. Berakhir sudah pertemuan singkat kita dengan sahabat-sahabat daripada Selangor Malaysia ni. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada Isnin 19 hari bulan Mei 2025.